New York Post baru-baru ini melaporkan senarai 10 pengarah paling berkuasa di Hollywood berdasarkan ranking yang diterbitkan oleh Vulture. Mari kita lihat siapakah yang berjaya berada dalam kelompok ini. Di tempat yang ke-10 ialah Paul Thomas Anderson, pengarah yang terkenal dengan karya There Will Be Blood dan Licorice Pizza. Di tempat ke-9, Jordan Peele yang berjaya membawa nafas baru pada genre seram moden menerusi filem seperti Get Out dengan Nope. Tempat ke-8 menjadi milik Martin Scorsese, antara pengarah paling berpengaruh dalam sejarah perfilman dengan karya seperti Goodfellas dan Killers of the Flower Moon. Di nombor 7 pula ialah Steven Spielberg, legenda Hollywood yang menghasilkan pelbagai filem ikonik termasuk Jaws, Jurassic Park dan Saving Private Ryan. Tempat ke-6 pula diduduki oleh James Cameron, pengarah di sebalik franchise Avatar dan Titanic, dua daripada filem kutupan tertinggi sepanjang zaman. Memasuki top 5 di antara top 5 ialah Quentin Tarantino yang terkenal dengan gaya penceritaan dan dialog unik menerusi filem seperti Pulp Fiction dan Django Unchained. Manakala di tempat keempat, Greta Gerwig yang mengukuhkan kedudukan selepas kejayaan besar Barbie. Tempat ketiga menjadi milik Denis Villeneuve, pengarah yang mendapat pujian menerusi Arrival, Blade Runner 2049 dan franchise Dune. Naik juara ke tempat kedua ialah Ryan Coogler yang menjaya membina reputasi menerusi Black Panther dan Creed dan Sinners. Di tempat pertama sebagai pengarah yang paling berkuasa di Hollywood ketika ini ialah Christopher Nolan selepas kejayaan Oppenheimer dan The Odyssey. Nolan terus dianggap antara figura yang paling berpengaruh dalam industri perfilman. Itulah senarai 10 pengarah paling berkuasa di Hollywood menurut New York Post berdasarkan ranking Vulture. Adakah anda bersetuju dengan kedudukan ini atau anda pengarah lain yang sepatutnya berada dalam senarai tersebut?